Ibu ayah, kita semua tak suka fikir perkara yang buruk. Tapi sebagai ibu dan ayah, kita juga kena fikir tentang persiapan untuk keluarga. Kena fikirkan masa depan semua orang yang kita sayang. Hari ini hari ke-28 dalam perkongsian saya untuk 30 Ilmu Emas Raya Edition. Selama 30 hari ini saya kongsikan dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Hari ini saya berada di Putrajaya. Seperti biasa saya kongsikan satu ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Kita tak tahu bila ujian kewangan tu boleh datang. Bila saya belajar daripada guru emas saya Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, saya sedar emas sangat bagus sebagai benteng kewangan keluarga. Kalau berlaku kecemasan, emas ni kita boleh jual, boleh dipajak dan kita boleh tukar semula kepada duit dengan sangat cepat. Contohnya, kalau keluarga kita ada simpanan sekitar 100 gram emas dengan harga emas hari ini sekitar 751 gram, nilainya sudah sekitar 75,000. Itulah benteng keluarga yang boleh bantu keluarga kita bila berlaku perkara yang tidak dijangka. Jadi jom ibu ayah mulai raya tahun ni, kita mulakan simpanan emas untuk anak-anak tersayang.